Pernah tak anda terfikir setiap hari kerajaan perlu buat keputusan-keputusan besar tentang macam mana nak belanjakan duit kita semua? Tapi kan, di sebalik semua dasar dan perancangan yang nampak rumit tu, selalunya ia berbalik pada satu cabaran asas. Macam mana nak seimbangkan dua matlamat yang kadang-kadang nampak macam tak sehaluan. Jadi, inilah soalan besarnya. Bila duit tak cukup untuk semua benda, macam mana kerajaan nak pilih apa yang paling penting? Patutkah mereka fokus untuk dapatkan hasil yang paling maksimum? Atau patutkah mereka pastikan semua orang tak kira siapa ada keperluan asas yang cukup? Inilah dilema yang kita nak rungkaikan sikit hari ini. Dan selalunya, jawapannya akan berlegar antara dua idea utama ni. Pertama, kecekapan, iaitu buat sesuatu dengan cara yang paling bagus dan paling jimat. Dan yang kedua, keselamatan, iaitu memastikan semua orang dalam masyarakat terjaga. Jom kita bedah siasat dua-dua matlamat ni. Okey, jom kita mulakan dengan matlamat yang pertama, kecekapan. Kita selalu dengar perkataan ni kan? Tapi apa sebenarnya maksud cekap bila kita cakap pasal dasar kerajaan? Senang cerita, kecekapan ni adalah tentang prestasi. Ia adalah kebolehan untuk siapkan sesuatu kerja dengan baik tanpa membazir sumber-sumber penting macam masa dan tenaga. Pendek kata, kita nak dapat hasil yang paling banyak dengan usaha yang paling sikit. Bila kita kaitkan dengan kerajaan pula, maksudnya jadi lagi spesifik. Ia adalah tentang mencapai sesuatu matlamat dasar. Contohnya nak kurangkan kemiskinan atau tingkatkan tahap kesihatan rakyat, tapi pada masa yang sama, guna duit cukai kita semua sikit yang mungkin. Kalau matlamat tu tercapai dengan kos yang rendah, itulah yang kita panggil cekap. Tapi, ada satu benda penting yang kita kena faham pasal kecekapan ni. Ia bukan sesuatu yang mutlak. Sebaliknya, ia adalah satu alat untuk kita buat perbandingan. Maksudnya, kita tak bolehlah cakap satu dasar tu cekap macam tu je. Kita kena bandingkan ia dengan pilihan-pilihan lain untuk tengok yang mana satu bagi pulangan terbaik untuk setiap ringgit yang kita belanjakan. Nak bagi lagi faham, jom kita tengok contoh ni. Bayangkan ada dua kerajaan A dan kerajaan B. Dua-dua belanjakan RM1 juta untuk program bantuan. Kerajaan A dapat bantu 1,000 orang, tapi kerajaan B dengan duit yang sama dapat bantu 2,000 orang. Nampak tak? Jelas sekali dasar kerajaan B adalah 2 kali ganda lebih cekap sebab ia memberi impak yang lebih besar dengan sumber yang sama. Okey, dah settle pasal kecekapan. Sekarang, jom kita beralih ke matlamat yang kedua yang membawa kita ke satu lagi sisi penting dalam dasar awam, keselamatan. Yang ini pula bukan pasal nak dapat hasil maksimum, tapi lebih kepada nak wujudkan satu jaring keselamatan untuk semua orang. Matlamat keselamatan ni sangat-sangat fundamental. Ia adalah tentang memastikan setiap orang dalam masyarakat kita ni ada akses kepada benda-benda paling asas untuk hidup. Ada makanan atas meja, ada tempat tinggal yang selamat dan rasa selamat dari sebarang ancaman. Inilah boleh kata tapak untuk kesejahteraan hidup seseorang. Dan bila kita sebut pasal keselamatan, ia bukan satu benda je tau. Ia ada banyak lapisan. Ada keselamatan fizikal, iaitu bebas daripada bahaya. Ada juga keselamatan ekonomi. Maksudnya, ada sumber kewangan yang stabil. Dan tak lupa juga keselamatan psikologi, iaitu rasa tenang dan tak risau melampau tentang hari esok. Kita boleh nampak matlamat ni dilaksanakan melalui macam-macam program kerajaan. Cuba fikirkan tentang program perumahan kos rendah yang sediakan rumah mampu milik atau bantuan makanan macam rancangan makanan tambahan untuk pelajar sekolah. Semua ni direka untuk jadi jaring keselamatan. Jadi, untuk siapa sebenarnya semua program ni? Fokus utamanya adalah kepada mereka yang paling memerlukan, individu dan keluarga yang hidup di bawah paras kemiskinan. Tujuannya adalah untuk pastikan mereka tak tercicir. Tapi kan, nak sediakan keselamatan ni bunyinya macam senang, tapi sebenarnya ia menyimpulkan beberapa soalan yang sangat besar dan mencabar untuk para penggubal dasar. Ini yang buatkan perancangan jadi rumit. Pertama sekali, apa sebenarnya yang kerajaan patut sediakan? Setakat makanan dan rumah je ke? Macam mana dengan penjagaan kesihatan? Lepas tu, macam mana bantuan tu nak diberi? Bagi duit terus atau bagi dalam bentuk barang dan perkhidmatan? Dan soalan yang paling besar, macam mana kita nak jadikan ini tanggungjawab kita bersama, bukan hanya harapkan kerajaan semata-mata? Okey. Ini membawa kita ke penghujung kupasan ringkas kita. Kita dah pun tengok dua matlamat utama yang sentiasa menjadi pertimbangan dalam membentuk dasar-dasar awam.
Jadi, jom kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah sekali lagi. Di satu pihak, kita ada kecekapan, satu ukuran perbandingan untuk dapat hasil paling banyak dengan kos paling sikit. Di pihak yang lagi satu pula, kita ada keselamatan, satu ukuran asas untuk pastikan semua orang ada lantai yang kukuh untuk berpijak dalam kehidupan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang sangat penting untuk difikirkan. Adakah dasar yang paling cekap, yang bantu paling ramai orang untuk setiap ringgit, sentiasa merupakan dasar yang terbaik untuk melindungi mereka yang paling memerlukan? Mungkin inilah konflik terbesar dalam pembentukan dasar awam. Fikir-fikirkan.